Yeah, 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 yeah. तिमी नजिक आउँदा बढ्छ मेरो धड्कन हावा पनि रोकिन्छ सुन्छ मेरो कदम जाउँ हिँड लन्डन घुम्नलाई पल्टन हामी जता पुग्छौँ त्यति बनाउँछौँ किङडम. Rumah customer baru beli, rumah subsale. Rumah subsale ni dia beli daripada owner yang pertama. Owner pertama beli tapi dia tak duduk. Poin-poin saja yang turun, lampu pun belum pasang lagi. So owner yang pertama beli saja, tak guna, tak duduk. So owner yang kedua beli, so dia panggil saya untuk buat inspection dekat rumah dia. So kita akan cek satu persatu dia punya pendawaian lah. Okay, Alhamdulillah. So ada beberapa point juga customer minta kita tambah, so kita akan bagi quotation selepas pada checking nantilah. Okay, terbaik. So kalau kita tengok kat sini okay, dia punya main switch dia pakai C63. okay, untuk RCCB dia pakai 63A 100 mA. okay, so kalau kita tengok kat sini pun dia punya kabel ni dah double lah, C10 ni. okay, C20. okay, so yang ni kita akan check dulu benda apa ni, yang ni C32 ni mungkin water heater ke apa ke. Yang ni pun sama. okay, so kita akan check lah. okay, ni untuk water heater lah. okay, so yang ni double ni kita kena asingkan lah litar ni, tambah lagi 2 MCB untuk C10. okay, so kita akan check lah dia punya aksesori dekat sini, MCB apa semua. okay, yang keduanya supply untuk rumah ni adalah single phase. okay, kalau kita tengok kuning dengan hitam. okay, so kita akan check dari segi jumlah kabel dulu lah. okay, dari segi kabel bumi dia pakai kabel size 16mm. so Alhamdulillah terbaik lah. okay, so untuk kabel main pun 16, ini size 16 juga. okay, so kita tengok dekat sini. So untuk earding dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. okay, yang besar kita tak kira lah. okay, 12 kabel earding. So kabel neutral mesti ada 12 juga. okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. okay, cukup 12. so 12 kabel cukup. Yang ni kita tak kira sebab dia daripada RCCB. okay, untuk kabel live mesti ada 12 juga. okay, yang ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kabel kat bahagian bawah ni. okay, so Alhamdulillah untuk neutral earding dengan live tak ada masalah. okay, so kita nak check yang ni je lah, ni C32 ni. okay, daripada mana kita tengok saiz kabel ni macam saiz kabel 4mm. so 32 boleh pakai dengan syarat kabel 4mm ataupun ring circuit. Kalau nak cakap ring circuit bukanlah ni sebab dia satu kabel saja. okay, so untuk RCBO ataupun RCCB 10mm dia pakai C32, dia pakai sensitivity 10mm. okay, Alhamdulillah betul lah, tak ada masalah. okay, so kita akan ambil voltage dulu.